Yang gagal puding karamel, jangan risau, ada karamel yang senang lagi, iaitu pisang karamel dengan gula Melaka. Kalau karamel yang ni pun korang gagal, cikgu tak boleh nak tolong dah. Nanti korang buat yang ni, nak buat untuk dessert berbuka boleh, nak simpan untuk moreh pun sesuai sangat. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Pisang ni kita akan nipiskan dia sikit, lepas tu kita akan pan grill dengan butter. Korang nak pakai pisang apa-apa pun boleh, pisang emas, pisang berangan, jangan pisang mentah je. Ambil sudi nasi, boleh penyet-penyetkan sikit. Kalau pisang korang terbelah dua waktu penyet kan, jangan risau, korang proceed je masak. Panaskan dalam 2 sudu butter. Bila butter dah cair, kita boleh masukkan pisang yang telah kita penyetkan. Kita akan caramelizekan kita punya pisang. Korang balik-balikkan. Bila dah garing caramelize macam tu, korang boleh angkat dan ketepikan. Lepas tu kita tambah satu lagi sudu butter. Bila dah cair, korang tambahkan 1/3 cawan air dan juga dalam 2 sudu gula Melaka. Cairkan dulu gula Melaka ni. Lepas tu kita masukkan 1/3 kotak kecil santan. Gaul-gaulkan sikit. Lepas tu kita boleh masukkan dalam 2 sudu campuran air tepung jagung. Sos kita akan memekat sikit macam ni. Last sekali, kita boleh masukkan sedikit garam. Dah siap kita punya sos gula Melaka ni. Korang boleh drizzle dekat atas kita punya pisang karamel. Senang je kan? InsyaAllah tak gagal. Korang boleh cuba buat ni sebagai dessert berbuka puasa ataupun moreh. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.